Assalamualaikum. Bawa semua. Okey, sonok. Apa yang sonok? So kita tak sambung lagi boleh? Boleh. Ada? Ada. Cuba angkat tangan. Okey dah. Pening. Oi. Banyak ni. Perak. KL. Selangor. Melaka. Mana? Negeri Sembilan. Johor. Pahang. Terengganu. Kelantan. Oh, dua je. Berani pun. Bunyi kuat sikit boleh ya? Boleh. Okey. Okey, enjin start. Gerang. Bunyi. Okey, nak atas. Atas lagi. Okey, belok kanan. Kiri. Bunyi. Tak dengar bunyi ya. Atas. Beti kat atas. Okey, turun. Okey, tepuk boleh tak? Okey, tak tahu. Okey, boleh ada tepukan dia sendiri. Bila tepuk satu, semua kata satu. Dua. Satu jari. Dua jari. 2, 3, 4, 5. Boleh ya? Boleh. Okey, try. 1. 2. 3. Kurang. Tepuk. Terima kasih. Thank you. Share. Nandri. Syukran. Arigato. Hai Malaysia. Depan je. Jaga depan. Kuat. Atas line. Betul. Atas line. Okey. Betul. Betul dekat line ni. Depan sikit. Makanan alhamdulillah cukup. Sehingga membuatkan berat kami naik. Penempatan alhamdulillah cukup. Sangat selesa. Dan kami rasa di PLTN ini banyak mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik. Tuanku, Macam mana tu? Contoh yang lebih baik tu. contoh, sebelum ni kami takut untuk menghadapi sesuatu cabaran. Tapi bermula 45 hari kami di sini, minta maaf tuanku, 44 hari di sini, alhamdulillah kami dah pun berani untuk menghadapi setiap cabaran. Untuk kawan-kawan di luar sana ada yang tak pasti nak masuk ke tak masuk, kalau dipanggil PLKN ni nak suruh dia orang apa yang nak suruh Kami dia akan menceritakan semua setiap kebaikan yang ada di PLTN ni. Kami akan ajak paksa dia orang masuk juga. Kalau mak dia orang kata jangan masuk, Kami akan ceritakan betapa bestnya di PLTN ni. Tuanku, sokonglah. Itu saja. banyak lagi nak cerita. Cerita lagi. Di sini JL kami sangat baik tuanku. JL tu apa? Tuan-tuan kami sangat pandai mendidik kami. Lagi-lagi Tuan Hanafi. Mana boleh spesifik? Banyak mengajar kami tentang PT. Yang apa ni, yang tak minat outdoor sangat ni macam mana? Kalau dia orang kena masuk juga. Dia orang pasti akan minat bila masuk. Sebab kami pun tak minat sebenarnya. Bila kami masuk sini, alhamdulillah jurulatih pandai mengambil hati kami, tuanku. Siapa di sini yang dah duduk sini, dah masuk sini, tiba-tiba tengok, seronok juga kalau jadi askar wataniah ni. Ada seorang daripada Alfa, tak silap saya. Dia seorang masuk aja? dengan menangis, tapi sekarang dia tak nak balik, tuanku. Duduk macam Sorry. you tak nak balik lah? Okay, tolong cerita sikit pasal apa semua muda-mudi ni
elok join askar-watin esok-esok nanti? Bagi saya tuanku, di sini kami belajar tentang erti perpaduan antara kaum. Kami bekerjasama dalam melaksanakan tugas dan amanah. Dan bukan itu saja tuanku. Di sini juga kami belajar tentang sesuatu perkara penting, iaitu bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Dan kami belajar berdisiplin. Bangun awal, cara makan, cara berdoa dan berdisiplin dari segi solat. Alhamdulillah. Okay, ada kawan-kawan lain yang nak tambah lagi? Apa dia? Sunscreen. Okey. Okey. Ada apa-apa kami pun nak boleh share dengan semua? Silakan. Thank you. Ya, yang Ustaz biasa dengar begini, saya pun tak ada plan, tak tahu kata ada ni tunggu. Tapi boleh datang daripada salah seorang muda-muda yang menunjukkan bahawa program ini mencapai objektif. Tanggungjawab untuk menentukan objektif negara ini cukup besar. Dan dia boleh tanggungjawab saya, Patik dan juga rakan-rakan yang lain nak bentuk generasi masa depan. Itu yang saya rasa cukup di atas kenyataan salah seorang muda dan kita lihat memang datang daripada hati dia pun. Betul. Jadi ini satu perkara yang saya perlu bawa balik dan dibentangkan kepada parlimen terutamanya sebab kita di bawah tentang kuasa pilihan keselamatan parlimen dan juga kepada Perdana Menteri dalam mesyuarat tata kelola negara. Tanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara ni tak terletak kepada pasukan uniform saya saja. Seluruh rakyat, seluruh semua jentera kerajaan, semua kena sama-sama mempertahankan negara. Jadi ini satu platform awal lah anda semua. Boleh tak? Thank you. Okay. Jumpa lagi. Terima kasih. Ibu dah ramai ni. Senanglah kita. Sampai 9 Ya. Tak lama lagi lah. dia impress juga lah. Ini pun kita buat surau sebentar satu So intake bila yang terima kasih. Itu memang tak dapat surau. mungkin dapat menarik minat orang masuk tu. Sama kita guna. Upgrade lah. Tapi yang cantik sini. Betul. Mungkin kita ya. Ya. Sudah ada pun. Diploma Perbankan dan Kewangan Islam Di mana? di Universiti Sultan Azlan Shah, Kuala Kangsar. Tetapi ada yang kata kosong sebab kita tak full strength kat dalam ni. Inilah bilik dia keadaan dia lah. Cadar pun kami isukan. Selimut, kawasan semua. Bilik air dia tu. Lebih pada di rumah dia sendiri. Tak makan banyak. Probably we spoke waktu DTL itu. Dia handphone, budak pegang handphone, tapi dia tak boleh waktu walk, eat, sleep. Kena sekolah, dia kena sekolah. Kalau tidak, dia duduk dalam tu sekejap dia tak kacau orang. Tapi satu lagi. Tiga.
dah.